Majlis pada hari ini bukan sekadar simbolik kepada penyempurnaan projek, tetapi juga merupakan satu pencapaian besar yang membuktikan komitmen kerajaan Madani untuk meningkatkan lagi perkhidmatan pengangkutan awam kepada rakyat. Tahniah saya ucapkan kepada seluruh barisan Kementerian Pengangkutan, Perbadanan Aset Kereta Api Tanah Melayu KTMB dan SIPP YTL atas kerjasama strategik yang berjaya merealisasikan projek ini. Usaha ini bukan sahaja memberikan manfaat kepada warga Johor, tetapi turut menyumbang kepada hala tuju pembangunan negara secara keseluruhannya. Dan kita memanfaatkan kemudahan-kemudahan ini supaya menjana pertumbuhan tambahan dan mengangkat martabat negara kita. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan junjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Mangku Sultan Johor, kerana sudi menjemah duli dan menyerikan lagi majlis ini menjadi satu tahap kebanggaan nasional.